Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sembang Digital pada hari ini. Saya Muhammad Alif Irfan Dan saya Danish Akil. Hari ini kita didatangi oleh dua orang guru praktikum dari IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Okey, jom kenal sikit. Saya ke Ustaz Lut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Ustaz Lut perkenalkan diri sikit? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Lut bin Muhammad Syukri, mana dikenali di sekolah sebagai Ustaz Lut. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan dan sekarang sedang menyewa di Darat Pok Chang di Marang Terengganu lah, dan sedang sedang menjalani praktikum fasa 2 yang mana merupakan fasa terakhir bagi IPG lah. Assalamualaikum Ustaz Lut. Ustaz Akil. Boleh tak nak tahu nama penuh Ustaz dan asal usul Ustaz mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama Ustaz adalah Abdul Hakim bin Zaid Arafat. Boleh dikenali sebagai Ustaz Hakim ataupun Cikgu Hakim. Okay. Ustaz berasal dari Melaka, lahir di Hospital Besar Melaka, dan sekarang rumah Ustaz menetap di Putrajaya. Di Putrajaya wilayah Persekutuan Prison 16. Kemudian untuk praktikal ni Ustaz di Marang. Ustaz menyewa sama rumah dengan Ustaz Lut di Kampung Darat Pok Chang. Di dalam Google Maps tulis Kampung Darat Pak Chan. Dalam Google Maps lah. Okay. Jadi siapa kawan-kawan awak yang pernah lalu situ mungkin tahu kot, nampak ustaz-ustaz duduk keluar dari rumah. Tu je lah. Ustaz Lut, apakah perkara yang membuat Ustaz Lut mahu menjadi seorang ustaz di sekolah ini? Okey. Ustaz akan jawab daripada soalan pertama tadi lah. Kenapa Ustaz nak jadi ustaz tu? Sebenarnya kisah dia panjang lah. Ustaz pendekkan yang ibu Ustaz ni dia selalu bagi tahu nanti jadi cikgu, jadi ustaz. Dia selalu beri galakan dan juga dorongan kepada Ustaz agar Ustaz menjadikan guru ni sebagai profession. Yang mana pada asalnya Ustaz pun tak ada cita-cita yang jelas. Kayaknya tak ada macam nanti besar Ustaz nak jadi angkasawan. Tak ada gitu. Kayaknya Ustaz belajar dulu sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah bila habis SPM tu kita akan tentukan hala tuju kita. Betul tak? Kita nak pergi ke IPG ke, nak sambung dengan STAM ke, nak teruskan dengan pengajian agama ke, ataupun nak terus kepada universiti. Dan daripada situlah ibu Ustaz bagi tahu bahawa dalam masa Kelantan, ibu Ustaz bagi tahu mak suka kalau adik boleh sambung ke IPG. Jadi bila seorang anak mendengar hasrat seorang ibu begitu, jadi Ustaz tanpa berfikir panjang lah, Ustaz terus menerima tawaran di IPG. Dan sekarang Ustaz ingin ke IPG. Dan untuk pecahan kedua bagi soalan awak tadi, kenapa Ustaz jadi ustaz di sekolah ni? Sebenarnya Ustaz pernah praktikum fasa 1 di SK Seberang Marang, sekolah jiran kan, sekolah SK Seberang Marang. Dan bila Ustaz datang ke Marang ni, suasana dia sangat jauh berbeza lah berbanding dengan Kuala Nerus, Batu Rakit dan sebagainya. Jadinya bila Ustaz datang di Marang ni, Ustaz kata tak boleh lupa vibe-vibe yang ada dekat Marang. Jadi untuk praktikum fasa 2, Ustaz tak boleh pilih sekolah lama. Kayaknya Ustaz kena berpindah ke sekolah lain. Jadinya Ustaz bincang dengan Ustaz Hakim, sebab Ustaz Hakim memang partner Ustaz lah daripada fasa 1 lagi. Ustaz pun, Kim nak gimana Kim? Jadinya kita orang pun riki-riki lah, kita orang selidik-selidik sekolah-sekolah sekitar di seberang Marang. Dan kita tengok macam Bukit Gasing, menarik sekolah ni. Dan cuba buat pencarian sedikit, sekolah yang memang bitara dia digital. Dan Ustaz dan Ustaz Hakim telah bersepakat sebulat suara untuk milih sekolah Bukit Gasing lah untuk meneruskan praktikum fasa 2. Menjawab tak? Okey. Ustaz Hakim, kenapa Ustaz Hakim boleh yakin untuk memilih praktikum di sekolah SKBG? Okay. Terima kasih saudara. Siapa nama ni? Daniel Akil dari kelas 6. Danish dari kelas 6 Arazi. Betul? Betul. Okay, untuk soalan Danish, Ustaz jawab kenapa Ustaz pilih SKBG, DBGs sebagai destinasi untuk praktikum kedua.
Okay. Antara sebab yang utama adalah yang pertama, seperti yang telah dijelaskan Ustaz Lut, suasana di Marang ni sangat sukar untuk dilupakan kerana orang-orangnya baik, tenang, suasananya pun tenang, mudah untuk kita bergerak untuk bekerja dan sebagainya. Dan yang pertama tu itulah yang pertama. Yang kedua adalah sekolah Bukit Gasing ataupun DBGs ni adalah sebuah sekolah yang direkomendasi oleh pensyarah-pensyarah dan juga guru-guru di sekitar Marang. Ya, makna kata mereka ada mengatakan bahawa sekolah di sini adalah merupakan sekolah yang terbaik. Sekolah yang terbaik kerana tahu tak pensyarah kan? Pensyarah tu adalah guru kepada ustaz lah. Guru kepada ustaz. Mereka kata sekolah ni adalah sekolah yang bagus, pentadbiran yang sangat bagus, pelajar-pelajarnya pun bagus. Oleh itu kami, saya dan Ustaz Lut merasakan, kami berfikir bahawa praktikum 2 di sekolah Bukit Gasing adalah satu keputusan yang tepat lah. Macam mana nak buat murid bukan sekadar hafal, tapi faham dan amalkan cara yang cikgu mengajar. Okey. Ini soalan awak ni macam mana nak pastikan murid tu faham dengan pembelajaran kiranya? Ya. Okey. Apa yang kami diajarkan di IPG yang juga kami diterapkan di IPG, bahawa guru-guru perlu menguasai pedagogi. Pedagogi ni cara untuk mengajar. Yang mana cara untuk mengajar ni dia sentiasa berubah mengikut kesesuaian zaman. Jadinya, kalau dulu kita bolehlah terapkan chalk and talk. Kini guru menulis dan guru bercakap dengan pelajar. Kini aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid tu berpusatkan murid, berpusatkan guru itu jauh berbeza daripada zaman dahulu kala. Jadinya, macam mana untuk memastikan pelajar ni faham dan bukan sekadar hafal? Yang pertama, tak larilah daripada guru itu melakukan penilaian kepada pelajar. Sebab apa? Sebab dengan adanya penilaian, guru dapat menilai murid ni faham ke atau sekadar dia hafal. Itu yang pertama. Dan untuk penilaian, kita ada penilaian secara bertulis. Kita ada juga penilaian secara lisan. Dan yang paling berkesan sekali adalah apabila kita melakukan kedua-duanya sekali serentak. Yang mana sekiranya kita buat untuk penilaian secara lisan sahaja, boleh jadi pelajar tu dia betul-betul menghafal jawapan tersebut. Akan tetapi dia tak faham tentang konteks yang dia hafal. Tetapi sekiranya kita melakukan dua-dua penilaian sekaligus, itu menunjukkan bahawa pelajar tu dia faham dan dia hafal. Faham dengan hafal ni dia berbeza. Sebab bila awak hafal tapi awak tak faham, boleh jadi awak boleh sebut tapi awak tak boleh jawab soalan tersebut. Faham tak? Jadinya, tapi apabila awak faham dengan pembelajaran, sekalipun awak tidak hafal tentang jawapan tersebut, tetapi awak faham dengan kehendak soalan, macam mana jawapan semua bagainya, awak akan tetap dapat jawab soalan-soalan yang diberikan. Jadinya, untuk menjawab soalan tersebut, penilaianlah. Kita perlu tingkatkan daripada aspek penilaian kepada pelajar untuk kita melihat sejauh manakah pelajar tersebut faham dan bukannya sekadar menghafal jawapan-jawapan dalam kelas. Terima kasih. Okey, Ustaz Hakim. Macam mana Ustaz Hakim nak bagi kelas tu macam dengar arahan Ustaz Hakim, macam duk bising? Okay. Bagus soalan Dinesh Ustaz suka soalan Dinesh. Macam mana Ustaz boleh mengawal kelas Okay. Untuk cara yang pertama, Ustaz dah terapkan cara ni di sekolah seberang Marang jugalah, sekolah praktikum 1 Ustaz, dan Ustaz dapat lihat hasil dia agak bagus. Murid-murid dapat mendengar arahan. Okay, yang pertama apa yang Ustaz buat adalah Ustaz akan tetapkan peraturan. Ustaz tetapkan peraturan apa yang boleh dibuat di dalam kelas dan juga apa yang tidak boleh buat di dalam kelas. Okay. Antara peraturan yang Ustaz tekankan dalam setiap kelas yang Ustaz masuk lah. Okay, yang pertama, Ustaz akan tekankan adab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ustaz akan tekankan kepada ilmu. Dan yang ketiga, Ustaz tekankan berkaitan dengan kebersihan. 3 aspek utama ni merangkumi semua perbuatan yang di dalam kelas. Contoh, Ustaz bagi contoh adab. Ustaz tekankan adab. Adab ni luas. Adab ni termasuklah dia dengar cakap guru, dia tak main dalam kelas, dia sopan, bercakap yang baik. Itu termasuk dalam adab. Jadi Ustaz
jadikan benda tu sebagai satu elemen yang utama. Dan yang kedua adalah ilmu. Ilmu ni luas. Termasuklah siapkan kerja rumah. Buat arahan ataupun aktiviti yang disuruh oleh guru. Dan yang ketiga adalah kebersihan. Kebersihan ni adalah kebersihan kelas. Jangan buang sampah merata. Sebelum kelas bermula, kena buang sampah sekeliling dan sebagainya. Jadi ustaz utamakan 3 aspek tersebut. Dan pada awal-awalnya memang agak payahlah. Tapi setelah sentiasa diingatkan, diulang-ulang dalam kelas, akhirnya murid-murid setakat yang ustaz mengajar di sekolah ni, murid tahun 6 Al-Farabi dan 4 Ar-Razi, alhamdulillah dapat dikawal dengan baik. Okey, terima kasih. Ustaz Lut, apakah cabaran yang paling besar mengajar agama Islam pada murid generasi sekarang? Okey, cabaran paling besar yang Ustaz hadapi adalah daripada segi pengaplikasian lah. Sebabnya, bila Ustaz masuk kelas tu, Ustaz tanya, awak faham tak rukun Islam? Faham. Awak faham tak rukun iman? Faham. Awak faham tak rukun solat? Faham. Tapi macam mana Ustaz nak pastikan yang pelajar Ustaz tu betul-betul mengikuti tata cara untuk ibadah tu, Ustaz tak dapat pastikan dengan baik. Sebab apa? Sebab banyak kekangan lah yang dihadapinya. Salah satunya, dia bukan anak Ustaz, dia bukan kawan baik Ustaz yang mana Ustaz boleh pantau sentiasa adakah tata cara solatnya betul dan sebagainya. Manakala daripada segi untuk Al-Quran pula, bila kita tanya pasal hukum, yang tu Ustaz tanya awak lah ni. Cuba awak sebut. Okey, ingat? Idgham al-gunnah. Huruf Ya. dia. Ya. Waw, Wow. ra, Sikit je. ya, waw, Mim. mim, nun. Okey. Awak tahu benda tu sebab apa? Sebab kita belajar. Akan tetapi bila ketika mana Ustaz suruh awak baca dengan idgham al-gunnah, dengarlah kiranya. Belum tentu lagi awak boleh baca dengan baik seperti mana yang telah digariskan panduan untuk membaca Al-Quran tersebut. Dan begitulah cabaran-cabarannya. Kekangan-kekangan yang Ustaz ada ni tidak mengganggu Ustaz, menghalang Ustaz untuk Ustaz pastikan adakah anak murid Ustaz ni faham ke tak? Adakah anak murid Ustaz ni dapat aplikasikan ke tak apa yang mereka pelajari dalam kelas? Sehingga kan kadang-kadang Ustaz mampu doa lah. Ya Allah, jika betul lah apa yang kau ajar ni, bagikanlah supaya anak murid aku ni mampu untuk terapkannya, mampu untuk aplikasikannya dalam kehidupan mereka. Itulah. Ustaz boleh buat apa lagi tak? Terima kasih. Ustaz, bila Ustaz rasa penat ataupun down, apa yang buat Ustaz terus kuat dan bakal jadi guru? Masalah awak. Okey, apa yang menguatkan Ustaz adalah apabila Ustaz tengok muka anak-anak murid Ustaz. Muka Akil, muka Alih, muka Reni, Allah. Dan apabila Ustaz tengok muka-muka awak tu sekalian, Ustaz akan teringat balik, Ustaz akan terimbas kembali macam mana Ustaz sekolah rendah mula. Ustaz pernah terlintas dalam hati Ustaz, sekolah rendah mula aku nakal gini juga. Ustaz terfikir adakah perilaku Ustaz ni sama seperti awak ataupun mungkin lebih baik. Okay. Ustaz Hakim mungkin lebih baik daripada Ustaz. Jadi apa yang membuatkan Ustaz ingin teruskan profession keguruan ini disebabkan Ustaz teringat kembali bagaimana guru Ustaz dulu lah, dia mendidik Ustaz dengan baik sehingga kan Ustaz boleh jadi seorang manusia yang berguna insya-Allah kepada masyarakat, Amin. negara dan bangsa sebagainya lah. Dan apabila Ustaz imbas kembali semua perkara-perkara ni, Ustaz dapat simpulkan bahawa kehidupan manusia ni takkan pernah lari daripada seorang guru. Paling-paling seorang guru. Sebab apa? Daripada kita kecil, kita telah ada guru kita. Siapa ibu bapa masa kita kecil? Siapa guru kita masa kita Ibu kecil? Laju ke apa? Okay, ibu bapa kita tu masa kita kecil. Apabila kita menginjak dewasa, kanak-kanak, remaja semua, kita paling-paling perlukan seorang guru dalam kehidupan kita. Yang mana pada Ustaz dapat simpulkan lah daripada analogi tersebut bahawa peranan guru ni dia berterusan. Dia bukan berhenti bila contoh sekolah rendah je, tak ada. Sedangkan secara tidak formal sekalipun, bila awak keluar daripada sekolah, contohlah, darjah awak berhenti darjah awak tak sekolah langsung, awak belajar buat sesuatu, awak belajar dengan guru sebenarnya. Tetapi secara tidak formal, kita tak panggil dia guru, boleh jadi abang awak. Abang awak ngajar contoh nak baiki motosikal. Itu pun disebut sebagai guru sebenarnya. Tapi kita tidak panggil guru secara formal lah. Faham? Jadinya
kehidupan kita ni tak lari daripada seorang guru. Minimum seorang guru. Sebab apabila sekiranya kita seorang diri tidak belajar, tidak ada guru dan sebagainya, kita sebenarnya tak hidup. Kita takkan jadi orang kata. Sebab kita tak mampu buat semua benda sendiri. Walaupun kita pandai semua benda, tapi bila kita tak ada guru, tak ada panutan, tak ada ikutan, tak ada idola dan sebagainya, kehidupan kita macam takkan jadilah. Jadi apabila memikirkan perkara-perkara tersebut, itulah yang menjadi dorongan dan kekuatan ustaz untuk teruskan profesi keguruan. Dan walaupun down dengan anak murid nak razi ke dan kelas-kelas lain sebagainya, tapi ustaz teruskan jugalah untuk melihat something happen in your life. Kini untuk melihat anak murid ustaz ni menjadi orang juga. Gitu lah. Ustaz ada tak cara pelik tapi jadi untuk tertarik perhatian murid? Cara pelik. Cara pelik. Soalan pelik-pelik awak ni bagi ustaz. Okey, cara-cara pelik untuk ustaz tarik perhatian murid Okey. Ustaz tak ada guna pun cara-cara yang macam jujur Ustaz Ustaz tak ada guna pun cara-cara yang agak menarik untuk tarik perhatian pelajar-pelajar Ustaz. Tapi cukup dengan Ustaz berikan peraturan dan sedikit Ustaz bagi tahu nasihat sebab apa mereka perlu buat ini, sebab apa mereka perlu buat ni, maka anak murid Ustaz boleh je ikut tanpa Ustaz perlu buat sesuatu yang pelik untuk mereka tengok dekat Ustaz. Sebab apa Ustaz sentiasa tekankan kepada kenapa kita belajar sesuatu, apa matlamat kita dalam mencapai sesuatu perkara. Jadi sebagai contoh dalam kelas, dalam kelas subjek pendidikan Islam, Ustaz akan tetapkan matlamat. Okey, hari ni kita akan belajar ni dan awak akan dapat ini. Jadi apabila murid sendiri dia tahu apa yang dia nak capai dan apa yang dia akan dapat, maka dalam kelas dia akan fokus. Sebab apa kita dapat tengok anak murid kita, contoh kawan-kawan awak dalam kelas banyak main, banyak belajar, dalam kelas tak fokus, buat kerja lain. Itu adalah salah satu sebabnya adalah mereka tak tahu pun apa yang mereka belajar. Mereka tak tahu pun apa yang mereka sedang buat. Jadi Ustaz sebagai guru perlu utamakan apakah tujuan utama, apakah yang sebenarnya awak akan dapat dalam kelas. Jadi itulah cara yang Ustaz guna untuk Ustaz tarik perhatian murid Ustaz. Tak ada sebab cara-cara pelik atau magic yang berlaku tak ada. Ustaz biasa-biasa. Biasa. Ustaz Luk, kenapa Ustaz Luk pilih menjadi seorang cikgu agama? Kenapa tidak pilih subjek lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Melayu? Okey. Untuk menjawab jujur lah soalan awak tadi tu, sebenarnya Ustaz tak mahir daripada linguistik. Ustaz bukannya seorang ahli bahasa yang menyebabkan Ustaz hanya menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris sekadar level untuk bertutur atau menjawab soalan sebagainya lah. Bukan sampai level untuk education, bukan lagi untuk jadi educator ataupun pengajar dan sebagainya. Dan mengapa Ustaz pilih profession sebagai guru pendidikan Islam secara spesifiknya? Sebab pendidikan Islam ni, kita sebagai orang Islam ni banyak manfaat kita perolehi apabila kita menyebarkan ilmu. Dan salah satu amalan yang mana akan berterusan lah, tak ada penghujung semua selain daripada doa anak soleh, adalah ilmu yang bermanfaat. Kayaknya selagi mana Ustaz menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada awak, ia akan berterusan lah, pahala itu akan berterusan sampailah, bahkan sekalipun Ustaz mati, tetapi selagi mana ilmu tu masih dipergunakan, maka Ustaz akan dapat pahala. Itu secara umum. Akan tetapi apabila kita meletakkan Islam sebagai pendidik agama Islam, yang mana contoh Ustaz tanya awak awak kan dalam sehari berapa kali solat? 5. Nak solat kena baca Quran tak? Itu sunat saja. Rasa? Itu sunat. Kalau baca Quran tu boleh dapat pahala lebih. Fatihah Quran. Jadinya apabila Ustaz mengajarkan awak baca Al-Quran, minimum Ustaz ajar awak baca Fatihah, paling-paling sehari awak akan baca berapa kali Fatihah? Saya kira kejap. Berapa kali? 4. 4 kan? 17.
17. 17 betul lah, 17 rakaat kita ada. Dan minimum awak akan baca 17 kali Al-Fatihah dalam solat, betul? Jadinya cuba bayangkan, satu huruf ibarat 10. Dan Fatihah tu banyaklah huruf dia. Berapa kali pahala yang akan mengalir kepada ustaz selagi mana awak hidup dan awak baca Fatihah. Itu kalau awak tak sebarkan, cuba bayangkan. Contoh bila awak besar nanti, awak pun jadi guru. Awak sebarkan kepada anak murid awak pula nanti. Pahala awak tu tetap akan mengalir kepada ustaz. Sebab apa? Sebab ilmu yang ustaz bagi pada awak ni tetap akan sampai kepada ustaz. Sebab dia dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Tambah-tambah lagi, kita sebagai orang Islam, ustaz mengajar pendidikan Islam, bahkan bukan sekadar Al-Quran sekalipun. Ustaz ajar jawi, ustaz ajar akidah, ustaz ajar ibadah dan lain-lain ilmu. Mana ilmu tu apabila awak tahu ia memberi manfaat kepada awak, benda tu awak akan guna dalam kehidupan. Dan sebab itulah mengapa ustaz pilih profession sebagai guru pendidikan Islam. Secara spesifiknya lah. Satu ayat untuk murid anda. Kalau mereka dengar podcast ni satu hari nanti, last kali. Apa impian anda sebagai guru lepas habis IPG nanti? Ustaz Akhil tak? Ustaz Ken. Ustaz Hakim, okay. Okay, apa harapan Ustaz kalau anak murid Ustaz tengok podcast ni Okay. Buat anak didikku buat anak didikku di mana-mana pun anda berada, anak-anak didikku dari sekolah SK Bukit Kasing, SK Seberang Marang dan mana-mana pusat mengaji Ummul Qura dan sebagainya. Ustaz, saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat, sentiasa mempelajari ilmu, bukan sahaja belajar untuk diri sendiri, bukan sahaja belajar untuk diri sendiri ni, belajar juga untuk bermanfaat kepada orang lain. Sebab apa? Kita kat dunia ni dalam Al-Quran ada menyebut mafhumnya lah Ustaz sebut apakah kita ni sebaik-baik manusia sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi pesanan Ustaz ringkas saja, jaga diri, jaga agama, paling penting jaga Al-Quran dan bergunalah kepada masyarakat. Gunalah masyarakat, jadilah masyarakat yang baik, jadilah anak murid yang baik, jadilah manusia yang elok, budi pekertinya, ilmu dan sebagainya. Jadi jika anda dapat lihat video podcast ni, amalkan segala ilmu yang telah Ustaz ajarkan, amalkan mana-mana ilmu yang telah guru-guru anda ajarkan, jadi orang yang berguna. Dan yang paling penting sekali, jangan tinggal solat. Okay. Itu saja dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Hakim dan Ustaz Luq kerana dapat menyertai podcast pada episod ini. Like, share dan subscribe. Bye. 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 Bye, terima kasih. Bye. Ni Jumpa Bye. lagi. Akhil. Lagi. Oh, bagus moderator kita.